Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara ASEAN dan sudah pastilah kita memilih satu topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu hebat yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah sinergi wanita ASEAN pemangkin ekonomi serantau. Macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya dan dua wanita hebat sebenarnya akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini dan insya-Allah kita juga difahamkan mungkin akan juga berhubung dengan seorang lagi tetamu wanita yang berada di Filipina dan sudah pastilah banyak persoalan menarik yang ingin kita kongsikan bersama ketiga-tiga tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di ruang bicara ini. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datin Dr. Hartini Osman yang merupakan Presiden Women Economic Forum ASEAN. Jadi Datin, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Kali terakhir kita bila, Datin? Lama sudah. Lama sudah tu. Dah lama. Tapi Alhamdulillah, ya. Bernama has been very great to us. Thank you for all the support. Dan kami juga amat berterima kasih atas sokongan yang sentiasa Datin berikan kepada program Ruang Bicara ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang pertama kali sebenarnya bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dia nervous sedikit, tetapi biasalah buat pertama kali muncul sesiapa pun akan merasa sedikit nervous, tapi saya percaya Datin Datuk will perform very well. Yang berbahagia Datuk Nafisah Radin yang merupakan Presiden Wanita Industri Binaan Malaysia ataupun WIBM. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik. It's the first time I'm doing this live. Oh dia. Tapi tak apa tu, kita just relax. Yes. Kita sembang-sembang. Kerana ini merupakan program yang sentiasa mendapat sambutan sebenarnya dan alhamdulillah malam ini pun kita memilih satu topik yang cukup sesuai dengan kedua-dua tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Mungkin kita mulakan dululah dengan Datin Dr. Hartini sendiri. Bila kita bercakap tentang WEF ASEAN 2025 yang dianjurkan sebelum ini dan ianya diterjemahkan ke dalam tindakan pada peringkat negara anggota ASEAN. Jadi apakah ianya telah mencapai matlamat yang diinginkan sebenarnya, Datin? Alhamdulillah, Syakawi, sebenarnya kejayaan WEF ASEAN 2025 pada bulan Jun yang lepas, kita telah dapat menyediakan menggarap 27 resolusi daripada pertemuan wanita daripada 32 negara termasuk ASEAN, dan kita mempunyai delegates dan participant seramai 614 orang. Program selama 3 hari dan syukur Alhamdulillah, apa yang sangat saya rasa terharu adalah setiap dimensi 1, 2 dan 3 dan 4 yang kita laksanakan itu telah menampakkan hasilnya, di mana selepas sahaja program tersebut kami telah bertindak dengan menghantar keputusan resolusi kepada semua pihak. Maksudnya Perdana Menteri, Menteri-Menteri seluruh ASEAN dan sebagainya, termasuk United Nations. Dan Alhamdulillah kita mendapat sambutan daripada UN Women. Dan daripada UN Women tu kita akan mendapat tempat untuk dimasukkan dalam program pada 18 dan 19 ini. Program di bawah UN Women yang akan berada di Malaysia. Jadi itu adalah Women Empowerment Program Principle di Malaysia. Jadi selepas itu pula di antara inisiatif-inisiatif yang kita nak melaksanakannya dan nak dibawa kepada seluruh negara ASEAN, dan selepas saja program tu kita sampaikan pula baton kita kepada Women Economic Forum Filipina. Jadi mereka akan bawa keseluruhan resolusi ini. Kita akan tengok buat satu rangka untuk bagaimana kita nak menyediakan program-program yang membawa kepada
penyertaan keseluruhan wanita ASEAN. Jadi saya fikir WEF tu bukan sahaja sangat berjaya di dalam negara tetapi di dalam negara ASEAN dan ia mendapat sokongan daripada semua pihak, daripada MITI, daripada Kementerian Ministry of Trade Industry, daripada Bernama sendiri, daripada Ministry of Women. Jadi banyak sokongan daripada pihak kerajaan, NGO dan juga individual. Jadi saya rasa teruja. Jadi kita rasa sokongan sangat kuat dan kita menampak Malaysia sebagai kita mempunyai inner power yang kuat untuk memastikan supaya kita dapat melangsungkan program yang kita nak laksana ini sebagai rakan strategik kita kepada 11 negara, termasuk nanti negara yang baru, insyaAllah. Timor Leste. Timor Leste, yes. Okey, sebelum saya pergi kepada seorang lagi tetamu, saya perlukan satu jawapan yang ringkas sebenarnya daripada Datin. Kalau kita lihat tentang penganjuran apa yang disebut sebagai sidang kemuncak ASEAN kali ini, dan rata-rata berpandangan dan juga berpendapat bahawa in terms of dari segi aspek organisasinya itu sendiri, ianya dilihat sebagai satu organisasi yang cukup kemas dan ia juga merupakan satu kejayaan yang cukup cemerlang sebenarnya kepada negara kita selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. Tetapi apakah Datin merasakan bahawa inilah sebenarnya satu indikasi, satu langkah ke arah membuka pintu yang lebih luas sebenarnya bila kita bercakap tentang ekonomi ASEAN itu sendiri kepada sesuatu yang mungkin lebih beneficial kepada semua negara ASEAN sebenarnya? Saya rasa Malaysia truly Asia. Malaysia truly Asia. We are actually the hub. Hub di mana kita mempunyai satu pentadbiran yang kuat dan cemerlang. Kalau tidak, kita tak boleh menyediakan program yang sangat komprehensif, inklusif. Dan temanya pun sendiri dan inclusivity and sustainability. That's what we are doing right now. So I think coupled with organisasi yang kuat, tim yang kuat, menterinya, staffnya, teamworknya, NGO-nya, association-nya, every day everybody wants to do something. And then bila dia jadi satu program yang sangat inklusif for everyone, we feel it. Jadi daripada situ, kita sebagai leader, bagi saya lah sebagai satu badan NGO, dan kita telah pergi ASEAN country. Semasa saya buat promosi ni, saya pergi ke 7 negara. Tak sempat nak pergi lagi 4 negara. Jadi 7 negara untuk bila mereka mendengar apa yang kita present tentang sebagai Presiden WEF dan juga Malaysia sebagai Presiden yang memegang presidensi itu, mereka sangat teruja untuk belajar daripada kita. So whatever orang cakap lah sekalipun, we are still number one. Betul. We are still the leader. And that's why our organisation kemas, macam WEF when we do, kita sambut diorang. Sampai Abang Syakawi, panggil abang je lah abang. Lagi sedap. Sampai bila diorang balik daripada WEF tu, next month tu diorang semua datang sendiri balik ke negara Kuala Lumpur. Datang dengan keluarga. And they are coming here, say, how do I come and buy a property here? I want to see. I love Malaysia. Something like that. Jadi kita pun rasa macam sangat terharu lah. Macam tu. Okey, menarik apa yang disebut oleh Datin sebenarnya. Okey, kita beralih kepada tetamu seorang lagi, itu Datuk Nafisah Radin. Barangkali Datuk, ialah saya sendiri membaca sebenarnya latar belakang Datuk dan saya kagum sebenarnya. Datuk merupakan seorang wanita yang cukup hebat sebenarnya. Terima kasih. Dan sesungguhnya lah Datuk telah pun berjaya sebenarnya mencatatkan satu nama yang cukup gemilang sebenarnya bila kita bercakap dalam apa yang Datuk lakukan setakat ini, terutamanya lah selaku pengasas dan juga prinsipal NR Design Group. Jadi bagaimana pengalaman Datuk sendiri dalam bidang seni pena ini dalam usaha untuk membentuk gaya kepimpinan di WIBM nanti, Dok? Terus terang, my career journey dari bekerja dan pengalaman saya di JKR dia mengajar saya supaya berdisiplin dan bertanggungjawab. Sebab we are working for the government. Seterusnya bila saya pergi ke private sector, iaitu di Veritas Architect, itu mengajar saya menjadi entrepreneur. I can tell you it was a culture shock, but
di private sector saya belajar that you have to survive, you have to perform, because saya telah set up the Veritas Architects Office sebagai rakan kongsi di Pulau Pinang. And after that, I took the challenge untuk set up NR Design Group dalam tahun 2000. Daripada company yang sudah membina, saya ambil cabaran untuk jadi sole proprietor. So that teach me the challenges untuk menemuhi entrepreneurship. And after that is also the recognition to be appointed among the earlier young women, not earlier tu maksudnya umur 40 lebih lah kan, to be identified as PNB NOMI independent director. That was the biggest exposure that I get, and I sangat bangga sebab private sector, even PNB have start acknowledging to give opportunities untuk wanita to be at board level. That was during the earliest. Satu persoalan juga sebenarnya, Dato', ya. What gives you the inspiration, the strength sebenarnya untuk terlibat dalam satu bidang yang mungkin dilihat asing bagi wanita di negara kita ini sebenarnya? Well, actually, whatever you do is your minat. In any successful career, I rasa it starts with minat. Bagi saya, minat saya dari awal ialah seni, not seni bina, design. It's just that when I wanted to get a scholarship, yang masa dulu nak dapat scholarship, it must be science, science related. Betul. But when I look at the list, architecture saja adalah merupakan something that's related to design. So, but I survive it. It's tough. It's still tough. But is apa-apa yang kita buat pun, kalau kita ada minat, pasti berjaya. Pasti berjaya. Okey, kita kembali semula kepada Datin. Ini menarik persoalan ini sebenarnya, Datin, ya. Bila kita cakap tentang WEF ASEAN ini, bagaimana pihak Datuk Datin sendiri melihat potensi apa yang disebut sebagai Global Women's Bank dan juga ASEAN Women's Bank sebagai pemangkin utama untuk menutup jurang keuangan gender di rantau ini sebenarnya? Datuk. Sebenarnya hasil daripada apa yang kita dah buat WEF tu dan komunikasi kita dengan pihak UN Women, kita lihat kita perlu mempunyai ASEAN Women Leaders Network di mana kita boleh mempunyai satu kolaboratif yang konklusif bersama dengan mereka untuk melaksanakan program-program berdasarkan kepimpinan. Kemudian kita juga nak promote Digital She Economy Hub di mana kita mempunyai She Economy Hub yang memberi peluang kepada wanita-wanita seluruh ASEAN dan dunia untuk memasarkan barangan mereka secara digital. Kemudian kita juga melihat, saya bercakap masa saya buat WEF tu, kita buat 100 days journey, 100 days connect and collaborate. Every day saya bercakap 1 jam dengan satu negara, dan kita melihat negara-negara Eropah sekarang melihat kepada circular economy. Circular ini dia lebih kepada green enterprise, untuk masa depan. Jadi tetapi rata-rata bercakap berkenaan dengan access of funding. Access of funding is difficult. It's everywhere. Access of funding, we're not talking only in Malaysia, but in ASEAN, and also globally, Europe dan mana Afrika sebagainya, semua access of funding. Jadi kita ada World Bank. Kenapa kita tak buat special? Nanti orang kata, kenapa mesti ada gender, woman, but if you don't do something like what Malaysia do now, kita ada 30% eligibility for women to have their position in certain area. That is a good policy yang pihak kerajaan telah buat, memberi peluang. Jadi untuk mengadakan Bank Dunia Wanita ini adalah harapan kita supaya the access of funding ni lebih kepada sejagat,
supaya mereka senang, sebab orang perempuan ni bila dia ambil loan dia memang bayar hutang. Dia memang akan membayar hutang tersebut dan dia akan 90% pendapatan daripada wanita ni untuk family dia dan keluarga dan komuniti. Ini daripada pendapatan daripada World Bank. Kemudian kita nak juga Bank ASEAN ni, bila saya pergi 7 negara ASEAN ni, subjek mesti ada access of funding. Susah nak dapat funding. Tapi di Malaysia kita ni, kita ada tekun, kita ada microfinancing, kita ada CGC, kita ada macam-macam pinjaman keuangan kepada wanita. Tapi still kita mempunyai accessibility yang susah, sebab nanti nak collateral, nak penjamin, mesti bank account mesti aktif. Kalau tak aktif tak boleh bagi. Lepas tu kalau tak ada bisnes tak boleh bagi, loan tak boleh bagi. So jadi we need to have flexibility and also how to ensure that the structure relatable to women, accessible to them. Jadi because when women take a loan, biasanya mereka akan bayar hutang tu. Jadi that's why untuk adakan global bank itu, dan global bank itu bukan saja kita cakap untuk ASEAN, tetapi untuk seluruh dunia. Sebab kita kata global bank itu macam World Bank lah. Jadi kemudian kita ada pula ASEAN Bank untuk kita memastikan supaya setiap wanita di dalam ASEAN mempunyai accessible to this funding. Jadi bagaimana kita nak buat ini, inilah yang akan kita bincang di dalam WEF ASEAN nanti, bersama dengan kita dah bawa agenda ni dah, Abang Syakawi, kita dah bawa agenda ni kepada UN Women dan mereka mendengar. Jadi dan kita telah di-invite untuk bersama dengan UN Women di CSW70 di New York bulan Mac nanti. Kita akan ada parallel platform event dan saya nak membawa hal ini kepada network kita G100 yang berkecimpung tentang finance dan juga ASEAN. Bagaimana kita boleh meriasasinya? Mungkin bukan di masa kita, tetapi at least kita membawa obor tersebut untuk mengenengahkan hal ini, bagi memberi peluang kepada mereka untuk ada access funding ni di dalam bidang entrepreneurship, perniagaan dan sebagainya. So the next WEF meeting will be held in Philippines. Yes, in Philippines. Bila I sebut itu, kita ada sebenarnya wakil di Philippines yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Kita ada Dr. Mariko M. Melitao, iaitu Executive President WEF Philippines 2026. Hello, Dr. Mariko. Shalom, thank you. Good evening. Yeah, good evening. How are you? To you? Okay, this is a very interesting subject matter, and I'm sure you listen to what I've said by Datin Dr. Hartini. This is very important to me. When we talk about WEF ASEAN 2026, what will be the main focus of the Philippines in order to be able to continue advancing women's economic empowerment in ASEAN? What is in your mind actually? What I have in mind for the Women Economic Forum, ASEAN 2026 in Philippines is, of course, a continuity of the ASEAN focus, like what Malaysia did when I attended in June of this year. This time, of course, is to create a more inclusive and resilient ASEAN economy that ensuring the growth of every Filipino, of course, and beyond the Philippines, beyond ASEAN. Of course, to have equal access for opportunities and resources. Will there be any new areas of collaboration will be explored in order to position ASEAN women as creators of opportunities in the regional economy? Yes, sir. We want to improve the working conditions in different sectors, especially in the especially in the rural areas, because we would like to create equal opportunities, especially for women in the household sector and also in the remote areas in the Philippines, that we could tap their potential, we could tap their abilities and skills. So the ASEAN, the Women Economic Forum could be a platform for them to be involved and to have more
exposure to express whatever talents and skills they have. And I'm sure if we tap their potential, then it could be an inclusive growth for every Filipina, and not only in the Philippines, but through ASEAN. Okay, thank you very much, Dr. Mariko. Actually, there are a lot of things that I want to ask you, but time is against us, actually. So thank you very much, and we wish you all the best. Yeah. Opportunity to be part of your program with high regards to Datin Dr. Hartini. Yeah. Thank you. Okay. Okay, it's an honor to have you in Ruang Bicara in our program, actually. Thank you very much. Okay. To everyone. Ya, itu sembang-sembang saya bersama dengan Dr. Mariko. Tapi seperti biasalah, sebelum saya sambung semula dengan dua tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, apa kata kita rehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ASEAN. Sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ASEAN ini. Masih lagi bercakap tentang sinergi wanita ASEAN, pemangkin ekonomi serantau. Tentunya kita masih lagi bersama dengan dua wanita hebat, Datin Dr. Hartini Osman dan juga Datuk Nafisah Radin. Baik, Datuk Nafisah, ini pun penting sebenarnya soalan ini tentang WIBM WIBM, betul yes, ya? Betul. Objektif dan juga pencapaian yang telah pun dicapai setakat ini, Datuk. Okey. WIBM maknanya adalah wanita dalam industri binaan Malaysia. Okay. So dia ditubuhkan 10 tahun dahulu. Dan ahli-ahli kami adalah pemilik syarikat, arkitek, engineers, kontraktor, suppliers, lawyers, accountants, malah semua profesional atau entrepreneur yang terlibat dalam jaringan construction. So we are proud of ourselves because tak banyak organisation yang have the whole professional that is focused on women in construction. So our objective is very jelas. Adalah untuk meningkatkan penyertaan dan kepimpinan wanita dan pengiktirafan wanita dalam semua rangkaian di dalam pembinaan. That's something that Malaysia or we women in the industry, we felt that kita perlu. Bila kita sebut tentang kita perlu, apakah Datuk melihat bahawa bila kita cakap tentang aspek pengiktirafan terhadap wanita dalam bidang yang Datuk sebut, apakah masih lagi timbul prasangka, masih lagi timbul salah faham dan sebagainya? It's just perception. It's just the perception bahawa wanita yang adalah ibu, seorang ibu, all kinds of things lah. You kena multitask. Persepsinya adalah mereka mungkin tak boleh tak berupaya untuk take that responsibility. But people forget women are good at multitasking. So buat masa ni persepsinya adalah begitu sebab there is still a male dominated industry. So that's why organisation macam NGO WIBM ni diperlukan, where we support each other and we try to go out there. Kita pergi jumpa dengan government agencies and we promote ourselves lah, and we highlight our capability, pencapaian kita. So setakat ini Datuk, are you happy tu dengan pencapaian telah pun dilaksanakan setakat ini? It's still quite tough because at the end of the day kita is still the industry itself is quite tough. The challenge sekarang pun bukan that kita tak berupaya. Kadang-kadang we need some help from the government
to recognize that women also need some help lah. Need some help, you know. So that's what we need this organisation to project that. InsyaAllah mungkin akan berjaya hasrat dan hajat yang apa ni Datuk suarakan. Okey, barangkali Datin, ini pun satu persoalan yang menarik sebenarnya. Tadi pun Datin ada mention sepintas lalu lah. Ini tentang pengiktirafan resmi Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Jadi ini berarti bahawa ruang kerjasama sebenarnya di kalangan negara-negara ASEAN juga akan menjadi semakin luas sebenarnya. Jadi bagaimana WEF ASEAN ini dirasakan sebenarnya boleh memainkan peranan dalam membimbing wanita Timor Leste untuk menyertai arus ekonomi ASEAN dengan lebih berdaya saing sebenarnya. Okey, couple with apa yang kita sembang tadi tu Abang Syakawi, 60% usahawan mikro wanita di ASEAN masih berdepan dengan kesukaran keuangan. Jadi hasrat kita ni WEF, kita nak menjadi penggerak untuk bukan sahaja sebagai penggerak ekonomi, tapi kita nak mulakan dengan latihan literasi keuangan, modal mikro dan platform pelaburan digital yang berasaskan wanita, memberi lebih peluang kepada wanita. Bagaimana Timor Leste? Saya masa WEF tu saya pergi ke embassy Timor Leste ini, bertemu dengan ambassador, bercerita tentang WEF, tapi malah mereka tak dapat hadir, mungkin baru dan sebagainya. Namun begitu mereka mempunyai banyak hasil bumi, kan? Hasil bumi dan kopi. Ya, dan juga banyak berkenaan produk-produk sustainability. Jadi saya fikir Malaysia ni satu negara yang we are once called the ASEAN Tiger. Betul. We have, saya pergi Poland baru ni, dia cakap we still respect Malaysia in terms of economy. You know, we still learn a lot from you. You know, this is from Poland, from their financial family office. And then jadi maknanya Malaysia ni dikenali satu dunia. Bila kita cakap seorang Malaysia, oh Malaysia, you know, dia punya reception tu kan kita rasa sejuk hati. Jadi Malaysia mempunyai apa dipanggil daya urus in terms of governmental and swasta yang mungkin lebih tersusun, dan kita boleh mempunyai manual yang kita boleh buat untuk memberi tunjuk ajar daripada sektor-sektor. Contoh dekat Timor Leste ni kita kata sektor apa? Pendidikan kita dah champion. Berapa banyak universiti, berapa orang datang belajar kat negara kita. Tourism. We are also Malaysia Tourism Asia. Why not we do at system menu and present to them or become a strategic partner? Or even in terms of economy sector. Kenapa kita tak boleh menjadikan kita sebagai mereka yang dapat memberi tunjuk ajar kepada mereka ataupun rakan strategik. You know, so that it's a win-win situation. Maknanya kita memberi dan kita juga membawa ekonomi kita, entrepreneur kita datang bersama dengan mereka dan kita sama-sama membangunkan negara. Itulah sebab kita ada sejagat ASEAN ni. We are brothers and sisters. Yeah, we are brothers and sisters. We help each other. Bila Indonesia tsunami, siapa datang dulu? Kita pergi dulu. Bila kita even di Myanmar. Myanmar. Apalagi kita pergi dulu. Kita ada Mercy, kita ada itu, kita ada ni. And people are respecting us not only in ASEAN, the whole wide world know about Malaysia. Tapi Datin dah sampai ke Timor Leste? Belum lagi? Saya belum sampai sebab hari tu bila kita nak buat ialah couple dengan sibuk nak pergi semua negara, nak ajak diorang datang sini jugalah Abang Syakawi. But looking at the ambassador, they are hungry for assistance. Dia perlukan bantuan. Jadi sebagai kata abang lah, abang di dalam ASEAN ni, kita patut bagi mereka tunjuk ajar melalui apa yang dah ada, manual-manual kita yang sudah dipersertakan untuk mereka mungkin belajar daripada kita. Macam itulah. Menarik. Dan kembali boleh buat women mentorship program juga. That's what we can do. Saya suka tadi bila Datin panggil saya abang juga. Okey, bila sebut abang ni saya kembalilah kepada Datuk
Nafisah. Ini pun satu program yang saya kira cukup menarik, Dato'. Tentang, saya difahamkan WIBM akan menganjurkan apa yang disebut sebagai persidangan Women Way Forward ataupun W2F sempena dengan Minggu Pembinaan Antarabangsa ataupun ICW 2025. Jadi apakah sebenarnya kepentingan acara ini bagi WIBM dan industri secara keseluruhannya, Dato'? Okey, persidangan Women Way Forward ini ialah tonggak yang penting dalam perjalanan WIBM. Because this is among the time that CIDB sendiri dan dengan KKR yang appoint us as the main organizer untuk dia memberi kepercayaan kepada kita untuk mengetahui acara nasional yang mengiktirafkan sumbangan wanita dalam industri pembinaan. So during this conference kita akan ada lebih kurang 350 peserta ya, dari kerajaan, industri, akademia, dan kali ini juga saya telah menjemput pihak korporat, you know, the private sectors, GLCs and all that to come with us, so that because they are the one yang akan support us and give us business. And saya amat bangga dan berterima kasih that we have quite a number of the big corporate who are coming to the event where my WIBM boleh network and we have a very good team of speakers, not only dari Malaysia, dari ASEAN, dari Brunei, dan juga Datin Hartini kita sini. You've seen how impressive she is, and you know, and also ambassadors that will be sharing their journey di peringkat pencapaian. We are talking about the creme de la creme. You are listening, and we hope to mentor lah, memberi inspirasi kepada peserta-peserta that there is no limit to the power of women. At the end of the day, apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui penganjuran forum ini sebenarnya? Apa kekuatan yang ingin dibina sebenarnya? It's exposure, giving everybody to be aware that there are many women who are very successful in the industry. So at the moment, kadang-kadang the truth is kadang-kadang a lot of us yang WIBM members, kebanyakan us as SME, masih SME. And walaupun we all are SME, we choose to be SME. But our commitment is not SME. Our commitment is very big. So we want to show to show the government, to show the corporation what we can do and what we can contribute. And like I said, a lot of things like in buildings, misalnya lah, nak tunjuk contoh like the diamond building in Malaysia. You know, NR Design Group is the first that got the platinum GBI in Malaysia, and that was 15 years ago. I mean, we're the first. So there are many first. So we just want to show that given the chance, we can do it. Dan it's not impossible. It's not impossible. Ya, betul. And couples Abang Syakawi, women involved in construction and development ni is only 1.8% dalam Malaysia, very little. So we want to increase that because there's so many architects, there's so many QS, there's so many you know, so they need to be given that opportunity. Jadi kalau it's only it's very negligence. Jadi kalau boleh di-increasekan kerana mereka they are performers. They are performers, you know. And also the other thing, bukan tak bagi. The thing is we're given a small they trust, but kita dapat projek-projek yang kecil. The confidence level is not there yet. So that's what we're fighting for. You give us the chance, we will prove we can do it. Right. And like you said, that's where I'm coming from, to show. I mean, as you know, we are.
kira-kira the first generation. Give us a chance. If I can do it, I'm sure the younger generations can do it. Yeah, that's true. Selalunya apa yang menjadi masalah sebenarnya bila penerimaan pihak-pihak tertentu untuk memberi peluang pada wanita sebenarnya? I think satu hal is because we are running a business, we are business owners. Cara kita buat business is we are not in the men's what do you call network. You know I mean that is one thing that wanita we have a setback. Banyak tak main golf. I mean I'm talking about generally. It's just the few. The social nak pergi dining and all that. You know, we will do the work, but that kind of little extras tu tak that little extras tak is boleh. not in our not in many people's DNA. But that's what I'm just trying to, like in WWM. Sometimes my success is you do what the men do, in the sense of you have to be network tu mesti ada lah. Kalau orang tak kenal, memang susah lah. Tak kenal maka tak cinta. I think apa yang diperlukan kan Abang Syakui ialah assess opportunity. Access opportunity, give them a try. You might, because I know we are doing business. Kadang-kadang kita terpaksa tunggu lama untuk kita dapat sesuatu perkara. Tetapi kita ni wanita, kita sabar. Sangat sabar. But when we get it, we do the best. We are always being the best. Jadi that access opportunity is maksudnya kita kena berbesar hati. Is it berbesar hati ke? That's the right word. Betul. Kan? Berbesar hati that we want, okay, I'll give to you. Give you to your consortium. You do it. You know, and lepas tu you perform, it's okay. Tapi kalau you tak ada bagi, macam mana nak ada opportunity tu? Kan kita terpaksa, mungkin kita beratur. Kita beratur tu 100, kita nombor yang last. Only there. So that's the situation. That's why we want that accessibility dan peluang. And equity. And equity. So kalau kita ada SDG 5 under the United Nations, the equality, inclusivity. Apa Guterres tu cakap, dia kata because of this COVID and all that, kita nak mencapai equality ni 150 tahun lagi. Nak tunggu kami dah tak ada dah bang. So jadi that's why we need to push it now. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah mungkin ada lagi beberapa persoalan penting dan menarik yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Kita rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey tak, Bang? Baiklah, kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini. Dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan penting dan menarik sebenarnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Barangkali Datin, saya difahamkan bahawa WEF ASEAN juga akan memberikan penekanan sebenarnya kepada kebangkitan ekonomi halal dan hijau. Dan ianya perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan-usahawan wanita, terutama di kalangan negara-negara ASEAN sendiri. Jadi apa perancangan dan kenapa WEF ASEAN merasakan ini merupakan antara faktor yang penting sebenarnya diberi perhatian? Sebelum tu Abang Syakui, saya nak tambah sikit berkenaan dengan TVET dan juga STEM ni. Kita sangat important untuk buat program tersebut dengan negara-negara ASEAN yang berdekatan kita. Salah satu selling point kita untuk Timor Leste itu adalah TVET dan STEM. So that's very important for us to bring because they need this, the skill development. Okay, as for Halal Hub ni, kita sudah pun sebahagian daripada wish list kita lah. Bank Dunia Wanita, Bank ASEAN Wanita. Ketiga adalah Universal Halal Hub. Kita, masa saya pergi kat Filipina tu, kita telah pun berbincang dengan Muslim Hub in Davao. Jadi di Filipina itself kita ada lebih 32 population Muslim. Daerah Mindanao dan sebagainya, tapi mereka sangat kekurangan tentang halal, produk halal. Dan jadi untuk itu kita telah melancarkan iaitu Universal Halal Hub yang akan bertempat di Davao.
dan kita akan collect semua produk-produk ya daripada Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya untuk dipasarkan bermula dengan Davao kerana dekat situ keperluan halal ini sangat-sangat diperlukan. Kalau kita kata dia sebagai fardu kifayah buat kita, dan kita juga nak mempromosi bukan saja produk-produk daripada negara kita seluruhnya, dan kita nak lancarkannya dalam masa yang terdekat ini. Jadi kita akan ada satu hub di sebuah shopping mall di Davao, dan di situlah kita akan lancarkan produk-produk ya. Di samping itu kita akan buatkan training tentang halal bekerjasama dengan wanita-wanita di sebelah sana. Dan keduanya, kita juga mempunyai program Asian Mentorship Corridor. Mentorship ni untuk memastikan kita ada program mentor-mentee. Malaysia ASEAN, ASEAN Malaysia, negara ini dengan ini, tengok sektor-sektor di mana kecemerlangan tersebut daripada WEF ASEAN ni, kita akan ketengahkan mentor-mentor, sebab kita perlukan mentor. Walau kita rasa itu tak perlu, sebenarnya dalam setiap perniagaan, entrepreneurship atau apa juga bidang yang kita perlukan, kita perlu cari kakak besar, abang besar yang menjadi mentor kita untuk guide kita, kerana mereka telah melalui proses tersebut. Jadi dia akan tahu, dia akan bagi tahu bagaimana awak pula nak masuk ini, benda yang berdebat, apa yang berdebat, dan kadang-kadang ia akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita nak buat. Berkenaan dengan program hijau pula ni, kita semula program-program kita semula jenis-jenis perniagaan ni, kalau di Europe mereka kata circular economy, malah dia ada green party tau. Dia ada green party, circular economy, because you know kita ada circular economy ataupun perniagaan hijau kan, perkahwinan bandel-bandel tu, that is also a circular economy. You reuse back whatever that you are using, and then lepas tu kita semula, kerajaan kan dah buat botol masuk mana, daun masuk mana, ni sebenarnya, tapi sebenda tu kadang-kadang dia jalan sekejap je, then after that kita tak buat lagi dah. Betul tak? And what happened? You know, then that what happened, sungai kita teruk, kita punya pembangunan pun teruk dan sebagainya. So the enforcement tu tak ada. Ya, mungkin enforcement pertama cara yang lembut, yang kedua ialah cara bagaimana kita nak supaya komuniti tu sayang tempat kita, kasih dengan tipe, suka nak sungai. Kalau tidak, kita pun rasa macam seronok juga nak pergi duduk kat tepi sungai, Sungai Kelang umpamanya kan, katalah nak pergi minum kopi, tapi tak mampu kita nak pergi. Betul tak? Walhal kita mempunyai sungai yang sangat panjang, sangat cantik kan. Jadi these are the thing. And then wanita-wanita kat rumah, program-program lestari dan organik ni, tentang pemakanan, sayur, penggunaan bahan-bahan yang tidak berbahaya, you know, organik. Sebab organik ni macam kita kat kampung dululah, macam kita bela ayam kampung, bagi makan benda yang biasa. Tapi sekarang bila dekat pasaran dia kata ayam organik, mungkin jenis-jenis pemakanan, itu yang kos yang sangat mahal sekarang ni. Sebab orang dah tak nak makan ayam enjit lagi, orang kata kan, kalau bahasa kampung. Betul. Tapi basically these are the things that kita boleh berfikir bagaimana kita nak melaksana. Di samping itu carbon, you know, that one benda yang besar lah. You know, sekarang ni kalau kita punya hutan yang besar, kita boleh ada carbon collection, and we are paid for it. And then dia ada stock exchange pula carbon tu. You know, macam mana kita nak menjadikan carbon punya businesses kepada syarikat-syarikat di dalam negara, dan dipelopori oleh wanita, sebab wanita ni memainkan peranan pertama di rumah. Nak mula apa-apa kebersihan dan sebagainya kat rumah. Jadi this is how we should relate, bagaimana kita nak menyesuaikan dengan keadaan semasa yang dibawakan oleh seluruh dunia. Of course kita masih lagi belajar, dan banyak benda kita buat, dan saya rasa pihak municipal ke majlis daerah pun pening kepala. Banyak benda nak buat, itu nak buat, ini nak buat, tu nak buat, nak ini buat, dan tak terbuat. And then by the end of the day dia buat sekerat jalan. You know, that kind of thing. So how do we want to do this program to be sustainability, not for us, it's for our future generation. So ringkas-ringkasnya saya perlukan juga respon daripada Datin. Saya tertarik hati bila Datin sebut tentang pendidikan TVET itu sendiri. Dan kita sedar bahawa penekanan sentiasa diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Begitu juga dengan timbalan Perdana Menteri sendiri yang memberikan penekanan yang cukup serius, cukup luar biasa sebenarnya kepada pendidikan TVET. Tetapi
Bagaimana tentang sambutan daripada kaum wanita sendiri kepada pendidikan yang bersifat TVET ini? Apakah pihak Datin gembira ataupun masih lagi ada loopholes ataupun kelemahan di sana sini? Saya rasa untuk wanita perlu diberikan keutamaan dan pembiayaan, penambahan dana yang perlu diberi kepada Kementerian Wanita atau mana-mana kementerian yang mempunyai sektor wanita. Sebab TVET ni sangat penting kerana dia latihan. Bila saya pergi negara-negara third world country ni, sekarang ni sistem pendidikan mereka dual education tau, Tuan Abang Syakawi. Maknanya dia ada akademi, dia ada skill. So it goes together. Jadi kalau dia tak bagus kat akademi, dia skill. So jadi skill ni sebenarnya benda yang mudah untuk dia dapat kerja. Betul. Jadi apa skill dia? Sewing, cooking, you know, and then farming, you know, whatever yang boleh mempercepat dan mudah untuk dijual. Packaging, how do we do that? And the training kita ada short course, short term, long term. This is actually beneficial kerana mereka mempunyai skill tu untuk mereka actually berupaya untuk menjana pendapatan di dalam keluarga mereka sendiri dan juga membantu keluarga, membantu suami, membantu mak, membantu ayah dan sebagainya melalui. Jadi TVET sangat penting untuk menstabilkan keadaan. Bagaimana kita nak selaraskan between academy and TVET to support each other. Gitu. Okey. Okey, tak banyak lagi masa yang tinggal. Ada lebih kurang 5 minit saja tak dapat cakap. Mungkin di penghujung inilah Datuk ya. Sesuatu yang penting tadi pun Datuk sebut tentang apa yang perlu dilakukan sekarang ini. Langkah dasar ataupun tindakan industri yang boleh mempercepatkan penyertaan dan juga kepimpinan wanita dalam bidang ataupun dalam sektor pembinaan di negara kita ini. Saya ada 3 ya, just to be to summarize it. Pertama, kita perlu memastikan sekurang-kurangnya 30% penyertaan wanita dalam setiap lembaga ke at C-suite level, management level, jawatan kuasa dan juga projek pembangunan. In our case, we are talking about projek pembangunan. Now, if you look, it's less than 10%. Less than 10%. Not even 20%. So look at that. That means and not based on charity tau. Bagi wanita yang kebolehan. Yes. And there are many. Beri akses lebih luas kepada latihan, pembiayaan, we keep on repeating that, and peluang projek supaya wanita boleh bersaing secara adil. Number 2, and ketiga, kita perlu memperkukuhkan bimbingan dan penajaan, mentorship and sponsorship supaya wanita muda mendapat panduan dan peluang sebenar untuk berkembang. This is very important because currently industry not many young men and women are interested to go into the construction industry because they've got so much choice. So we must make it easy for them to grow in their career path. So dengan so that's why we need kolaborasi antara kerajaan, sektor swasta dan NGO seperti WIBM. NGOs are there because we give the government feedback. No, don't point kita shock sendiri nak making policy if you tak dapat feedback from yang the sebenarnya people from the ground. And that is where people like us, WIBM, we want to be part of the partnership, giving feedbacks and all that. And that's what WIBM is doing. Giving feedback to the government, to the private sectors of what's on the ground lah. Basically, with that, mungkin kemajuan, equity, and what they call inclusivity will come in. I think that is called Abang Syakawi ialah inclusive prosperity. It's very important for us to have an inclusive prosperity, and also kita should have this ethical wealth distribution. Ethical wealth distribution within your organization, and what can you support for the community. Not only thinking about individual. Now we are talking about the organization aspect, your internal and external. What are the support thing that
That we call ethical wealth distribution. Di samping tu, Abang Syarkawi, basically kita nak tengok juga integrasi gender daripada dasar dan belanjawan. We should be given the opportunity to say something about it. And then lepas tu gender lens leadership. Leadership di bidang pembuat dasar dan juga daripada segi corporate, which we are doing now. We have that under Malaysian 30%. And then of course kerjasama awam dan swasta. Bagaimana kita boleh bekerjasama untuk membangun wanita. Okey, sayang sekali semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita sebenarnya. Walaupun permulaannya agak nervous bagi Datuk, tapi at least you perform very well. Datuk dah biasalah, tak ada masalah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nafisah Radin selaku Presiden Wanita Industri Binaan Malaysia, dan tentunya lah kepada Datin Hartini Osman, iaitu Presiden Women Economic Forum ASEAN. Dan banyak sebenarnya isu-isu penting yang telah pun dibangkitkan, dan kita mengharapkan bahawa semua pihak, termasuklah terutamanya kerajaan sendiri, akan memberikan satu perhatian yang cukup serius dalam isu ini, kerana ianya merupakan isu yang tentunya akan dapat membentuk satu masyarakat Malaysia yang bukan bercakap tentang bersatu padu, tetapi yang mempunyai bakat, yang mempunyai kebolehan, dan akhirnya inilah dia sebenarnya yang kita mahukan. Golongan inilah yang kita mahukan untuk membina sebuah negara yang betul-betul memenuhi seperti apa yang kita inginkan. Kita adalah negara yang paling maju sebenarnya di antara negara-negara ASEAN, dan kita ingin mengekalkan momentum itu supaya ia dapat dikekalkan untuk menuju ke arah yang lebih cemerlang, lebih gemilang kepada Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda kerana menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Tapi jangan lupa, Ruang Bicara seperti yang selalu kami janjikan kepada anda akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.